Rupanya lelaki lepas kahwin cepat buncit ni bukan sebab makan banyak je. Mula-mula aku pun pelik. Sebelum kahwin badan okey je. Taklah fit sangat tapi perut tak keluar macam ni. Tapi lepas kahwin perlahan-lahan perut mula naik. Bukan naik biasa tapi jenis buncit keras. Makan tak banyak mana pun. Nasi kadang ambil sikit je. Tapi perut tetap tegang bila pegang, rasa padat bukan lembik. Yang peliknya pagi bangun pun perut still rasa penuh. Kadang sendawa tak henti, kentut pun banyak. Nak duduk lama pun tak selesa. Bawah perut rasa berat. Malu tu jangan cakap lah. Isteri tegur, abang ni makin buncit lah. Kita gelak je. Tapi dalam hati risau. Aku ingat sebab lemak. Rupanya silap. Bila aku try faham balik. Sebenarnya masalah tu datang dari dalam usus. Bila kita dah kahwin, rutin berubah. Makan tak jaga waktu. Kurang gerak. Stres kerja. Semua tu buat sistem penghadaman jadi perlahan. Najis lama mula terkumpul. Angin pun makin banyak. Bila tekanan dalam perut meningkat. Sebab tu perut jadi buncit keras. Masa tu baru aku sedar. Bukan semua buncit tu lemak. Ada yang datang dari usus yang tak bersih dan tak stabil. Sampai satu hari, kawan aku share pasal herba lendir raja ni. Orang dulu guna untuk bantu tenangkan sistem penghadaman dan bantu lembutkan usus. Sekarang dah ada dalam bentuk kapsul lendir raja. Senang je amal, tak payah susah-susah rebus. Aku pun cuba. Dalam beberapa minggu, perut dah tak tegang macam dulu. Rasa penuh tu makin hilang. Nak buang air pun jadi lebih lega. Badan pun rasa ringan balik. Baru aku faham, kadang masalah buncit ni bukan sebab kita makan banyak sangat. Tapi sebab dalaman kita dah tak seimbang. Kalau korang lelaki kat luar sana, lepas kahwin perut makin naik, makin keras. Jangan cepat salahkan makanan je. Cuba tengok balik sistem dalaman dulu. Kalau nak bantu jaga usus dengan cara herba, korang boleh try kapsul lendir raja ni. Dekat beg kuning tu tengah ada promo lagi.